ramai hari ni kita bincang sekufu sebelum kahwin, tapi orang tak jaga sekufu lepas kahwin. Contoh belajar dekat universiti, alhamdulillah, berkenalan, berkawan dengan kawan, kemudian akhirnya buat keputusan nak kahwin, alhamdulillah. Sebab apa? Sekufu, cakap topik yang sama, maknanya berbual benda topik yang sama. Okey, kahwin, alhamdulillah, grad sama-sama, alhamdulillah. Isteri kemudian jadi cikgu, okey, suami bisnes kecil-kecil, maka berjalanlah rumah tangga ni. Lepas 5 tahun, kalau tak ya, sekufu tu tak jauh. Isteri akan balik cerita topik yang suami tak faham. Asyik cerita, bang, budak sekarang ni nakal lah, bang, Gen Z sekarang, bang, pening kepala aku, badan aku tahu tu budak-budak sekarang, kan. Suami bisnes dah makin besar, cerita kat isteri, tadi saya jumpa menteri lah, dengan harapan suami isteri akan, oh iya ke bang, oh hebatnya abang. Tapi suami, jumpa menteri pun nak jakun ke? Saya biasa jumpa menteri. Sekufu tu dah lari, kan. Kalau tak perasan benda ni, lepas 10 tahun komunikasi tak ada topik yang boleh dibualkan bersama. Atau sekufu lepas kahwin sangat penting. Jadi kita wujudkan dunia ketiga. Benda ni susah, tapi kena faham, sudah ilmu dia. Dunia ketiga apa? Suami ada dunia dia, isteri ada dunia dia, kita wujudkan dunia kita bersama. Dunia ketiga ni maknanya isteri mengajar, kita berbisnes, tapi kena memang ambil masa wujudkan dunia kita. Bercuti lah sama-sama, jom. Ada topik yang sama boleh berbual, boleh bercakap benda yang sama. Jangan sampai tak jaga sekufu, bahaya. Anak kita nak kahwin besok kak, abang-abang, ayah-ayah, kena pesan benda ni, jangan sampai maknanya maksudnya biarkan dunia dia makin jauh. Apa jadi? Dia di office, ini di sekolah, dapat dia rasa pada syaitan yang mengaburkan mata dia, sekufu lah dengan yang ni, sekufu dengan ni, akan jadi benda tak bagus. Berapa ramai hari ni statistik, kita tengok orang di takat khalwat, bini orang dengan laki orang, syaitan pun suka lah, syaitan mengaburkan mata dengan maksiat. Kita rasa dah orang lain sekufu lah pula. Ini kena jaga. Jadi maknanya bagaimana usaha mengekalkan rumah tangga tu, iaitu jaga benda sekufu, bukan saja sebelum kahwin, malahan selepas kahwin. Dan benda ni bukan mudah. Itulah usaha tadi tu. Usaha Allah nak bagi pahala, kita usaha, jangan fikir mengurat itu semata-mata sebelum kahwin. Lepas kahwin pun teruslah mengurat suami terus mengurat. Kalau kita tak mengurat suami, takut ada orang lain mengurat suami kita.